Saya nak menyuruh kepada tuan-tuan sekalian, ajar anak-anak kita pergi berniaga betul-betul. Sekarang ni berniaga ni dah macam-macam online ke, kan, maknanya boleh berniaga dan ramai anak-anak muda jadi jutawan senyap. Cuma kena bagi dia tahu ada duit beli tanah, tuan-tuan sekalian. Beli balik tanah air kita ni. Jangan sampai anak kita punya tanah dia pergi jual, dia pergi joli, tuan-tuan sekalian. Kalau betul nak guna, dia jual tanah, dia kena berjanji dekat diri dia kena beli tanah yang lain. Dia jual seekar tanah bapak dia kena beli tanah 2 ekar dekat mana-mana tempat, ganti balik. Tuan-tuan, Palestin bermula dengan menjual tanah. Bermula dengan menjual tanah. Jual tanah, Yahudi bagi duit banyak sikit, jual tanah. Akhirnya dapat buat negara, dia manipulatif dari sudut undang-undang, langsung tanah tak ada, tuan-tuan sekalian. Iktibar 2 negara. Satu Palestin, satu lagi Chechnya. Bukan rahsia sejarah Chechnya. Chechnya ni adalah negara selatan Rusia. Lepas Perang Dunia Kedua, dia dihalau oleh Rusia meninggalkan negara dia. Rusia ambil tanah secara paksa, halau dia duduk di Central Asia. Central Asia ni Asia Tengah, negeri yang Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, atau negeri gitu. Tapi dia orang berniaga. Tuan-tuan sekalian, ada duit beli balik tanah kat negara dia. Dia beli balik tanah bapak dengan datuk dia. Beli, dia start balik. Dengan maruah dia beli tanah tu balik, tuan-tuan sekalian. Walaupun dia dihalau 1940-an. Tuan-tuan boleh baca sejarah Chechnya. Bila dia dah dapat balik, dah ada majoriti, 1990-an dia lancarkan peperangan menuntut balik tanah air dia. Dan dia berjaya, tuan-tuan sekalian. Belajar daripada 2 cerita ini. Satu Palestin kehilangan tanah, dan satu lagi Chechnya dapat balik negara dia. Kena belajar, tuan-tuan sekalian. Ajar anak-anak kita ni. Kritikal, jangan kita ingat, oh tanah Melayu, tanah berdaulat ni, tanah kita apa semua. Tapi tanah pun tak ada. Bandar-bandar ni berapa tinggal kat tanah orang Melayu, rumah-rumah yang mampu dibeli kita. Kalau anak kita muda kita niaga, beli. Belajar balik dengan Chechnya macam mana.